Thank you kepada Jack. Sebab Jack teman Bella, Bella memang dah belilah awal-awal kat pasar semua, tapi ada barang yang kurang, which is tambahan western food. So Jack ada tuk teman sebab Bella beli banyak sangat barang ais 10 bag kan, berat, minyak 2 botol. Jadi dengan Jack berdua pergi ke grocer lah untuk beli. So you beli sendiri barang kat pasar, kat grocers. Lepas tu masak sendiri juga. Adalah kawan-kawan ikut. Saya tengok kalau korang tengok semalam dekat dapur memang havoc lah. Mama okay, Bella betul. Pun tengah tolong. Sebab kat sini diorang ingat Neil pun dia memang Bella boleh lah buat seorang, tapi mungkin akan siap 2 hari kemudian. Macam tu. Jadi berterima kasih dengan my PA ni, Mama. Diorang bantu dari segi maksudnya, contoh kan sayur tu kan banyak. So dia potong-potong. Jadi Bella tahu, oh sayur tu dah siap, tinggal masak. Bella masak. Tapi tukang rasa adalah Kak Jana dan juga senang. Kerja saya tukang makan je. Bila dah habis. Sebab Bella jarang rasa. Jarang rasa. Jadi saya pun tak tahu kenapa dia tak nak rasa sebab sendiri. takut masin. Bella ni pemasin orangnya. Tapi orang cakap orang pemasin ni penyayang. Orang kata lah, tak tahulah. Wow. Tak apa nak saya sahkan ya. Okay, sekarang ni but seriously, I mean before we move on to a different topic, I think that's quite impressive. I mean to cook for 5 people is already tough, and to cook for 100 people is another level. Tapi, kalau korang tahu tak, I think side yang saya cerita kita patut kongsi kan juga. Oh, kalau korang tengok video Bella tu, kalau saya boleh kongsikan satu hari, saya akan kongsikan lah. Dia macam membuka aib, tetapi aib yang baik. Dia macam pelik sikit. Dia dengan pakai, tak apa dia pakai, aku tak tahu apa dia pakai. Lepas tu dia tengah masak sekejap, 30 saat setelah tu dia kat luar tengah bersih dengan duduk cangkung kan, aku tak tahu apa dia tengah bersihkan kuali tu, masuk dalam balik. Lepas tu hidang kat luar. Okay, sebab kat rumah dia tak ada kuali yang banyak, tapi dia kata bukannya nak masak selalu yang untuk kenduri. Dia kata so okay tak apa. So kita kena guna dapur tu, kena basuh, guna balik. Tapi pengalaman yang sangat best, tanpa paksaan sebab ada yang cakap jangan paksa Bella, kawan dia marah dia. Kawan-kawan saya marah saya, kata kenapa nak suruh Bella. Saya tak paksa. Perkara sebaliknya berlaku. Saya kata saya nak buat catering, tu Bella marah, kata mana boleh. Tak, just Bella rasa macam mungkin kat sini memanglah korang dengar macam untuk 100 orang, tapi korang lupa Bella kan berniaga laksa. Kita dah biasa dah last minute orang nak juga laksa, kita pergi beli kat Johor, masak dekat Singapura, lepas tu masak pula untuk 200 mangkuk untuk orang yang nak beli kan. Jadi dah terbiasa chaos tu, kita dah boleh handle. Tapi macam Bella cakap, bukan Bella bersendirian. YB dia bagi semangat juga, tapi macam just you okay? Macam tu. Are you okay? You need anything? Okay, dia macam tu. Yang paling Bella geram lagi, kan korang nak tahu tak? Bella tengah dekat dapur, Bella tak siap lagi, tapi kawan dia masuk dapur. Dalam keadaan Bella tu dah, Bella rasa macam kalau tak kenal baju kelawar, tapi Bella pakai jawab untuk tukar masa nak masak tau. Korang jangan bukan. Dia tak fikir bukan-bukan. Because you mention ni, jangan fikir bukan-bukan. Tak lah, kan mention sebab kan baju kelawar. Actually Bella tukar time tu, okay? Dia dengan my mom semua ambil. Sebab lebih selesa nak bergerak kan. Ya Allah, korang tahu tak, dia bawa kawan dia masuk kat dapur. Bukan dah sengaja nak bawa. Tak, nasib baik dia kenalkan. Kalau tak, Bella rasa kawan dia tak kenal. Ingat dari Filipinnya pembantu helper. Dekat Jana dari Indonesia, Bella mungkin dari Filipina. Firstly, do not say that about yourself. Okay. No, tapi betul tak I nampak sangat tak bersiap? No, jujur je. Apa? Betul tak I nampak sangat tak bersiap? I think regardless you look great, so it's okay. Tak, tapi macam benda tu berlaku sebab kawan-kawan tak percaya. Bila saya cakap kat depan, kau tak siapa masak ni? Bella yang masak. Tipulah, mana adalah. Mana Bella? Kat belakang. Tipulah. I'm not joking. Tu Bella yang bawa. Terkejut Bella tahu dia masuk dapur. Ya, jangan terkejut. Bella tengah. Lepas tu jangan keluar tu marah saya. How could you do this? Tanpa dia sedari, Bella lah yang nak masak juga. But I mean she did that back to back by the way, bukan pada satu hari je. Tapi tak apalah, kita keluar dua topik masak sebab lama sangat. But I think it's quite impressive lah. Thank you. Okay, so you asyik cakap pasal Bella je. Boleh dia cakap pasal you pula, boleh? Tak apalah, itu kita pada hari yang lain lah. Hari ni pun kalau korang tanya, saya tengok banyak. Ni saya rasa di antara
Kali pertama kot pakai makeup setebal ni. Rambut pun you know, to be honest, I do not notice who I am today. But I want to saya nak kongsikan ni, mungkin keluar topik, but I think it's quite an interesting topic to share. Because I say every day I like learning new stuff tau. Apa? You know, tadi bila masa tengah pakai makeup, aus pakai makeup. Terus saya sempatlah sembang, aus pakai makeup dan tolong buat rambut, syuk. So sempatlah sembang, tanya kenapa masuk industri ni, sebelum ni belajar apa. It shows how talented young Malaysians are. Aus belajar Masscom. Dia tak pernah pun belajar buat apa makeup, and you know now he's one of the best kan in the industry. Dia tak pernah pun belajar buat makeup dekat dalam kelas, kat universiti, tak ada. Dia belajar kat mana? Kat YouTube. So saya tanya, Syuk lagi bahawa dia sebelum ni kerja untuk Malaysia Airlines. Aircraft engineer. I think dia belajar aircraft engineering, sama macam abang saya kan. Lepas tu dia keluar Malaysia Airlines and dia specialise buat rambut. And now he's very successful. Very interesting story. Belajar kat mana? Belajar kat YouTube, kawan-kawan. And that just shows how talented young Malaysians are. Ada muka di sebalik ni, saya tak tahu boleh cakap ke tak lah. Nama dia doktor juga. Tak tahu boleh namakan doktor ke tak. Tapi tak apalah, doktor tengah sibuk buat kerja kan. So like, doktor, full medical practitioner, habis housemanship. Lepas tu buat marketing agency. So I think that's very interesting, you know. Yeah. Okay, baby, I nak tanya you. Tengok turut, tengok. Okay. So dia tak tahu, I ikut je. Orang cakap orang so tadi kan tanya, YB apa itu body mass? Wow, betul-betul quote exactly ya. Baik kan, YB apa itu?